Mang, main sini mang. Banyak lagi tak tapak ni. Ni banyak lagi kosong. Ada lagi susu raket. Ingatkan habis dah. Hari ni saya bersama dengan Cik Din. Okay, Cik Din, hari ni kita nak apa ni, Cik Din? Hari ni kita nak tapak raket mang. Topak raket dekat mana ni? Dekat Yonex mang. Main mang. Oh, jom kita pergi kat Yonex dulu. Baju Cik Din jalan. Din. Okey, mang. Kita Letak bawah dulu. Letak bawah dulu. Letak bawah dulu. Okey. Betul. Okey. So basically untuk letak ni Cik Din berapa? Dia ada limit tak? Macam sepanjang satu row ni, satu line berapa dia kena? Satu row ni biasa 13 mang. Oh 13 lah. Ya, mang. Kalau lebih jadi dok comel pula. Jadi tak comel mang. Kalau lebih. Kalau lebih. Okey, ini kalau lebih Oh, ya lebih tengok dulu jadi sengit-sengit gini. Mana kata dalam 11 ke 13 gitulah Ya, kena letak. betul, Okey, mang. So basically Cik Din ni adalah seorang ni lah staff. Dia bahagian cara-cara bahagian dalam kedai raket ni. Contohnya kalau raket tu ada kosong, tak cukup ke apa, dia akan top up balik. Tapi nak top up ni dia ada cara dia tahu. Cik Din kena tengok spreadsheet, nanti kita tengok spreadsheet dia macam mana. So sekarang ni saya tengah buat checklist untuk top up raket. Tujuan dia untuk tak nak bagi raket dalam kedai kosong ataupun habis stok kita boleh update terus kepada bos kita. Cik Din, ni top up nama Cik Din? Ini top up raket fusion pula mang. iPad Fusion lah Betul, Lepas tu Cik ada cerita sikit kenapa kerja Cik Din sebelum nak top up ni Cik Din kena ambil kenapa, kena check kenapa, ada tak? Saya masuk kerja, Okey. saya check dulu raket ni Okey. ada tak yang perlu top up. Jadi okey. saya kena masuk ke store, ambil Okey. stok, baru saya akan top up masukkan. Baru masuk top up sini. Betul, Pak. Orang kata untuk pasti Cik Din ni untuk pastikan semua raket dalam kedai ni tersusun dan cukup stok dia tu. Korang dah tengok kan macam mana kita punya susun raket dalam kedai ni, okey? So itulah functionnya ada Cik Din tu. Okey, kalau raket ni rasa macam tak ada banyak raket ni jadi Mang, main sini mang. Banyak lagi tak top up ni. Ni banyak lagi kosong. Cepat mang. ada lagi susun raket. Ingatkan habis dah. Jom. Biarlah. Tolong Cik Din. Jom.